Daun selasih dahan semara, dipetik darah indah jelita. Awal bismillah pembuka bicara, Humaira Safiah nama dipuja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Pelajar tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Ipoh dengan kod sekolah AEB 2048. Hari ini kita akan berbicarakan tentang buku yang berjudul Namamu. Buku ini dihiasi dengan 212 halaman dan 8 bab di dalamnya. Buku ini mengisahkan tentang dua remaja yang terperangkap dalam pertukaran badan melalui mimpi mereka sendiri. Bertemakan fantasi romantik, buku ini hasil terbitan dari Gempak Stars 2016. Penulis karya ini pula adalah Makoto Shinkai dari Jepun. Novel ini mengisahkan tentang Miyamizu Mitsuha, seorang pelajar di desa pegunungan yang tinggal bersama ayahnya, seorang datuk bandar yang sibuk dengan politik. Kehidupannya yang sunyi ini menyebabkan dia terpesona dengan kehidupan di bandar besar. Suatu malam, Mitsuha bermimpi menjadi seorang jaka asing yang terbangun di dalam bilik asing dan dikelilingi dengan rakan-rakan yang tidak dikenalinya. Walaupun keliru, Mitsuha tetap menjalankan kehidupannya di sana kerana inilah yang diimpikannya. Sementara Taki, seorang pelajar di Tokyo, juga mengalami perkara yang sama. Dia terperangkap di desa pegunungan dan hidup sebagai gadis yang kesunyian. Hampir sebulan pertukaran jasad mereka berlaku. Tiba-tiba, semuanya kembali kepada sedia kala. Tiada lagi pertukaran antara mereka. Tertanya-tanya, Taki mencari Mitsuha berdasarkan bekalan gambar yang dia ada. Setelah mengetahui kebenarannya, Taki berusaha dan berjuang untuk menyelamatkan Mitsuha dari bencana komet itu. Sejak daripada itu, Mitsuha menjalankan kehidupan biasanya di Tokyo. Namun hatinya masih mencari jejak yang telah menyelamatkannya dan seluruh penduduk kampung daripada bencana itu. Saat hampir berputus asa, takdir telah mempertemukan mereka berdua. Sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga buku ini menginspirasi anda semua supaya percaya kepada takdir dan tidak mudah untuk berputus asa. Jika anda penggemar fantasi romantik, buku Namamu adalah pilihan yang tepat dengan harga serendah RM15 dan boleh didapatkan di mana-mana kedai buku yang berdekatan. Sekian daripada saya. Terima kasih.